UMNO dan Barisan Nasional menegaskan komitmen untuk terus bersama Pakatan Harapan dalam kerajaan perpaduan sehingga penggal pentadbiran berakhir. Menurut laporan berita harian, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pendirian itu sudah diputuskan sejak awal apabila UMNO dan BN bersetuju menjalinkan kerjasama dengan PH sebelum pembentukan kerajaan perpaduan pada Disember 2022. Perkara berkenaan turut dibincangkan dalam mesyuarat Biro Politik yang berlangsung semalam susulan cadangan Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh pada Sabtu lalu agar parti tersebut menarik diri daripada kerajaan perpaduan dan mengambil peranan sebagai pembangkang. Bagaimanapun, Ahmad Zahid menjelaskan bahawa mesyuarat itu tidak membuat sebarang keputusan muktamad berhubung cadangan yang dikemukakan oleh pemuda UMNO tersebut. Saya mempunyai pendirian daripada awal. Parti juga mempunyai pendirian daripada awal bahawa kita tidak akan pernah melakukan tebuk atap kepada kerajaan yang ada sekarang ini. Dan kita akan bersama-sama dengan kerajaan perpaduan ini hingga tamat penggal. Bilapun penggalnya yang akan diumumkan nanti, ia adalah penggal yang secukupnya sebelum pilihan raya umum ke-16 diadakan, katanya. Beliau yang juga pengerusi BN berkata, perbincangan dalam mesyuarat Biro Politik itu melibatkan isu-isu besar yang memerlukan penelitian mendalam sebelum sebarang keputusan diumumkan secara rasmi. Menurutnya, pandangan daripada wakil-wakil perhubungan negeri turut didengar dan akan diteliti dengan sewajarnya. Kita membincangkan soal untuk kerjasama dijalin semula antara UMNO, BN dan pihak pembangkang, terutama kerjasama antara UMNO dan PAS. Sebagaimana diketahui, mereka juga menyarankan kita mencari waktu yang sesuai untuk meninggalkan kerajaan yang ada sekarang, katanya.